Kalau saya sebut adat perpatih, ramai akan terus jawab satu ayat. Oh, itu matriarki. Tapi di sinilah silapnya bermula. Sebab adat perpatih bukan cerita wanita memerintah lelaki. Ia lebih halus daripada itu. Ia sistem yang menahan perebutan. Ia cara orang lama memagari hidup supaya tanah tak jadi punca saudara bermusuh dan keluarga tak runtuh kerana harta. Dan bila kita faham satu perkara dulu, semuanya jadi jelas. Matrilineal bukan matriarki. Matrilineal cuma jalur keturunan, suku dan beberapa bentuk pusaka adat yang bergerak melalui sebelah ibu. Sedangkan kuasa, keputusan dan musyawarah itu ada struktur yang jauh lebih luas. Hari ini, kita buka adat perpatih sebagai apa yang sebenarnya. Bukan mitos budaya, tetapi teknologi sosial yang hidup di negeri yang orang panggil negeri beradat. Mula-mula, kita bereskan perkataan. Matrilineal bermaksud susur galur dan suku diikat melalui ibu. Ini tidak automatik bermaksud wanita memegang semua kuasa politik. Dalam adat perpatih, wanita ada kedudukan yang tinggi sebagai penjaga kesinambungan suku. Tetapi sistemnya tidak berdiri atas satu figura sahaja. Ada buapak, ada lembaga, ada undang, ada anak buah. Ada peranan lelaki, ada peranan wanita. Yang memegang sistem itu sebenarnya ialah muafakat. Sebab adat ini bukan dicipta untuk menjadikan satu jantina menang. Ia dicipta supaya satu kampung tidak musnah bila datang krisis, kematian, perebutan tanah, konflik nikah atau fitnah sesama keluarga. Jadi, bila orang sebut matriarki, kamu boleh jawab tenang. Adat perpatih lebih tepat disebut matrilineal dengan mekanisme muafakat. Adat perpatih dalam bentuk yang dikenali di Malaysia paling kuat berakar di Negeri Sembilan dan juga wilayah Naning di Melaka. Ia datang bersama gelombang orang Minangkabau tetapi tidak kekal sebagai salinan bulat-bulat. Ia bercampur dengan realiti setempat. Ia berunding dengan zaman. Ia berubah mengikut tanah yang dipijak. Di alam Minangkabau sendiri, ada falsafah yang terkenal. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Maksudnya, adat berdiri bersama agama sebagai asas moral dan tertib hidup. Dan apabila komuniti ini berkembang di Negeri Sembilan, kita nampak usaha yang sama. Adat sebagai struktur sosial dan Islam sebagai panduan nilai. Sebab itu, bila kita tanya asal adat perpatih, jawapannya bukan sekadar dari Sumatera. Jawapannya dari sebuah budaya merantau yang membawa sistem kekeluargaan lalu menanamnya di tanah baharu dan menyesuaikannya untuk bertahan. Sekarang kita masuk bahagian yang selalu membuat orang terdiam. Siapa sebenarnya yang memerintah dalam adat perpatih? Di Negeri Sembilan, struktur adat ini bergerak dari bawah ke atas. Bukan kuasa turun dari satu orang, tetapi naik melalui persetujuan. Di peringkat komuniti, ada suku. Di dalam suku, ada perut. Buapak memimpin perut. Lembaga memimpin suku. Dan pada aras tertinggi wilayah adat, ada undang. 4 undang yang utama dikenali sebagai undang yang 4. Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Mereka bukan sekadar simbol. Mereka adalah tulang belakang sistem beradat Negeri Sembilan termasuk dalam kerangka pemilihan yang di-Pertuan Besar. Ini menunjukkan satu perkara. Adat perpatih bukan aturan kampung biasa. Ia sistem pemerintahan sosial yang rapi. Ia memerlukan disiplin, salah silah dan ingatan kolektif. Sebab dalam adat, orang tak boleh menipu suku. Orang tak boleh tiba-tiba mengaku waris. Semua ada saksi, ada terombor, ada muafakat. Ini bahagian paling panas sebab di sinilah orang selalu bergaduh. Kenapa tanah pusaka adat sering dikaitkan dengan jalur ibu? Jawapannya bukan slogan. Jawapannya ialah logik survival. Tanah pusaka adat pada asasnya berfungsi sebagai jaminan hidup suku. Ia bukan semata-mata aset individu untuk dimenangi atau dilelong.
dalam banyak amalan adat berpatih, tanah adat itu dijaga supaya kekal pada rangka suku dan tidak mudah terlucut. Dan sebab jalur ibu dianggap lebih stabil dari segi kesinambungan keturunan suku, maka di situlah penjagaan itu diletakkan. Dalam masa yang sama, masyarakat adat berpatih juga mengenal pembezaan penting. Bukan semua harta itu tanah adat. Ada harta carian, ada harta peribadi, ada harta yang bergerak mengikut aturan lain. Kalau kita faham titik ini, kita akan nampak adat berpatih bukan sistem untuk mengkayakan sesiapa. Ia sistem untuk mengelakkan komuniti jadi lemah bila tanah hilang. Ia mekanisme yang mengunci keselamatan sosial dalam bentuk tanah. Sekarang kita jawab salah faham paling besar. Kalau jalur ikut ibu, lelaki jadi apa? Lelaki dalam adat berpatih bukan hilang. Lelaki menjadi pengimbang. Dalam struktur adat, lelaki sering memegang peranan sebagai pemimpin perut atau urusan musyawarah, sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai penyelesai konflik, sebagai orang yang bergerak antara rumah dan masyarakat. Dalam banyak budaya matrilineal, peranan bapa saudara sebelah ibu juga penting kerana dialah yang memastikan maruah dan tertib suku dijaga. Sebab itu, adat berpatih tidak mengajar lelaki dipinggirkan. Ia mengajar lelaki memikul amanah yang tidak semestinya berbentuk pemilikan. Dan bila kamu lihat dari sisi ini, barulah jelas. Adat berpatih bukan perang jantina. Ia kerjasama jantina untuk menahan perpecahan. Sekarang, segmen yang paling perlu kita bawa dengan adab. Dalam tradisi Melayu, ada prinsip yang sering diulang. Adat bersendi syarak. Maksudnya, adat tidak boleh berjalan sesuka hati. Ia mesti selari dengan nilai agama atau sekurang-kurangnya tidak bercanggah dengannya. Namun, bila masuk isu pusaka, persoalan yang selalu muncul ialah bagaimana tanah adat dan harta pusaka Islam boleh duduk dalam satu ruang. Di Negeri Sembilan, perbahasan ini memang wujud. Salah satu cara yang sering digunakan untuk menerangkan isu ini ialah membezakan. Yang pertama, harta yang bersifat amanah komuniti atau tanah pusaka adat. Yang kedua, harta milik individu yang jelas sebagai pusaka peribadi. Dalam banyak penerangan, harta peribadi biasanya dibincang dalam kerangka hukum pusaka Islam, manakala tanah adat pula mempunyai mekanisme adat tersendiri yang terikat pada struktur suku dan penjagaan komuniti. Di sini wajib ada satu garis. Ini video sejarah dan kefahaman sosial, bukan fatwa, bukan nasihat kes pusaka. Kalau melibatkan harta sebenar, rujuk pejabat agama, pejabat tanah atau peguam syari'i kerana setiap kes ada butiran yang berbeza. Yang penting sebagai sejarah ialah ini. Adat berpatih di Negeri Sembilan bukan hidup melawan Islam. Ia hidup melalui proses rundingan nilai. Dan contoh kecil yang selalu jadi persoalan ialah larangan kahwin sesuku. Dalam Islam, larangan nikah datang daripada hubungan mahram. Dalam adat, larangan sesuku muncul kerana suku dianggap keluarga besar yang wajib saling melindungi. Di sinilah kita nampak, adat menjaga struktur sosial, syarak menjaga hukum nikah. Dua-duanya kadang selari, kadang perlu diperjelas batasnya. Ramai orang ingat adat Melayu itu satu. Tapi di Semenanjung, dua kerangka besar sering disebut, Berpatih dan Temenggung. Adat berpatih paling kuat diamalkan di Negeri Sembilan dan juga Naning di Melaka. Adat Temenggung pula secara umum menjadi adat dominan bagi kebanyakan negeri Melayu lain. Nota penting, di Sabah dan Sarawak, banyak komuniti mempunyai adat peribumi dan customary law sendiri. Jadi, jangan paksa semua masuk dua kategori ini. Beza mudah. Berpatih itu matrilineal. Temenggung lebih dekat dengan jalur bapa sebagai arus besar adat dan dalam penerimaan masyarakat Melayu Islam, ia sering dilihat lebih dekat dengan kerangka hukum Islam untuk urusan keluarga dan pusaka peribadi. Contoh paling senang, tanah pusaka. Dalam berpatih,
Tanah pusaka adat sering dilihat sebagai jaminan suku. Jadi, ia cenderung kekal dalam rangka suku pihak ibu dan tidak mudah dipindah milik sesuka hati. Dalam Temenggung, harta lebih mudah difahami sebagai harta keluarga yang bergerak dalam lingkungan waris terdekat mengikut amalan setempat dan kerangka undang-undang yang lazim. Satu lagi contoh, perkahwinan. Dalam Perpatih, larangan kahwin sesuku wujud sebagai larangan adat. Dalam Temenggung, larangan lebih tertumpu pada garis kekeluargaan dan hukum nikah seperti yang masyarakat biasa faham. Akhirnya, kedua-dua adat ini bukan lebih bagus atau lebih buruk. Ia jawapan kepada keperluan masyarakat yang berbeza. Satu menekankan keselamatan suku melalui tanah dan jalur ibu. Satu menekankan struktur keluarga yang lebih umum diamalkan di negeri-negeri lain. Bila kita tutup kisah adat Perpatih, kita sedar satu perkara. Sejarah paling kuat bukan yang tertulis di batu. Sejarah paling kuat ialah yang mengajar manusia untuk tidak merobek sesama sendiri. Adat Perpatih pada akhirnya bukan tentang siapa lebih tinggi. Ia tentang siapa lebih bertanggungjawab. Ia mengajar bahawa tanah bukan sekadar nilai pasaran. Tanah ialah amanah. Dan amanah, kalau terlepas, ia bukan hilang satu lot. Ia hilang satu generasi. Mungkin itu sebabnya orang tua-tua beradat selalu berhati-hati bila menyebut pusaka. Kerana mereka tahu, harta boleh dicari semula. Tetapi apabila muafakat pecah, ada luka yang tak ada ubatnya. Dan di situlah adat Perpatih berdiri, senyap tetapi tegas. Bukan untuk menjadikan hidup mudah, tetapi untuk memastikan hidup tidak hancur.